Tak senonoh bau dia tuan-tuan. Ni minyak gearbox yang kita keluarkan daripada kereta ni lah. Minyak gear ni sepatutnya dia tak bau macam ni tau. Ini bau tak senonoh ni, teruk sangat bau dia ni. Okay, kalau kita dapat tengok depan saya ni adalah minyak gearbox yang kita dah keluarkan daripada sebuah Myvi ni lah. Ini Myvi Gen 3 first model. Myvi ni datang daripada jauh. Myvi ni datang daripada Johor, daripada JB dia datang. Dari towing, hantar kereta ni pada kita disebabkan ada masalah dengan dia punya gearbox lah. Gearbox dia nak kata rosak, dia tak rosak 100% lagi, tapi dia dah start delay lah. Dan delay dia tu delay yang teruk lah, teruk sangat delay dia. Jadi owner dia datang sini, bincang dengan kita punya technician dan kita dah setuju untuk turunkanlah gearbox ni. Ini first model Myvi G3, so masih menggunakan gearbox AT lah. Ni bukan gearbox CVT Macam tadi kita dah tengok rupa minyak dia kan, minyak dia dekat bawah ni, rupa minyak dia memang teruk sangat lah. Jadi kita tahu yang mungkin owner ni lupa tentang penjagaan minyak gear dia. Alright, kalau minyak gear ni sepatutnya tuan-tuan, kalau nak elok, kita suggest kita tukar minyak gear ni setiap 20,000 km lah. Jangan pakai lebih daripada tu. 20,000 km cukup-cukup kita tukar. Datang workshop mana-mana ataupun boleh datang ke sini, tukar minyak gearbox setiap 20,000 km. Kemudian bila dah cecah 40,000, kita suggest tukar minyak gear dengan tukar filter dia sekali. Dan pastikan minyak yang digunakan tu adalah minyak gear yang original. Kalau tak tahu mana nak dapatkan minyak gear original tu, datang ke Transmatic Automotive ni. Kita memang ada sediakan minyak gearbox yang original dan kita ada technician yang terlatih. Gearbox ni tuan-tuan, bila kita lupa nak tukar dia punya minyak gear, lama kelamaan dia akan bagi simptom-simptom yang menandakan dia akan rosak lah. Dia belum 100% rosak lagi, tapi dia nak bagi tahu yang dia tengah on the way nak rosak. Contoh macam kita boleh rasa pertukaran gear tu dah delay kan. Bila kita masuk tunggu lama, tunggu 1 minit, 5 minit, barulah pertukaran gear tu akan berlaku. Yang kedua, simptom dia bila gearbox kita dah problem, dia akan start rasa menyentak. Pertukaran gear tu dah tak cantik lagi. Pertukaran gear tu dah tak smooth macam kita baru beli kereta. Kita akan rasa dia menyentak dalam macam guk kan. Itu disebabkan oleh oil-seal dalam gearbox kita tu yang dah keras kan. Jadi pressure dah start bocor, dia akan bagi rasa menyentak yang luar biasa. Tadi kita dah tengok proses barai. Sebelum tu kita tengok proses turunkan gearbox tu. Kita dah baraikan benda ni semua. So benda ni dah ada depan mata. Dan kita dah jumpalah apa masalah dia. Benda yang problem ni adalah dia punya, kita panggil sebagai forward drum. Benda ni sebenarnya common issue bagi Myvi G3. Disebabkan ada beberapa perkara. Salah satunya disebabkan adalah kurang penjagaan tentang minyak gear lah. Memang kita tengok dia punya minyak gear hitam, macam tak pernah tukar kan. Mungkin disebabkan tu benda ni rosak. Dan bila benda ni dah rosak, memang akan menelan kos yang besar. Jadi hari ni kita dah keluarkan dan kita akan repair benda ni. Kita akan tukar yang baru. Kalau tuan-tuan ada masalah dengan kereta tuan-tuan, ada masalah dengan gearbox ataupun nak servis, nak check up, boleh datang ke Transmatic Automotive Stesen 15 Shah Alam ni. Kita boleh tolong checkkan. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat. Kalau ada sebarang pertanyaan, soalan ataupun nak minta quotation mengenai gearbox ataupun apa saja, boleh klik link di bio. Kita jumpa lagi. Bye-bye.